Cerita seram. Pontianak menumpang di Lebuh Raya Gurun. Malam itu, jalan di Lebuh Raya Gurun sunyi. Hanya bunyi enjin motosikal milik seorang lelaki yang baru pulang kerja malam. Angin dingin dari sawah kiri kanan menampar wajahnya, membuat bulu roma berdiri. Di cermin sisi, dia nampak seolah ada bayangan rambut panjang terurai. Tapi bila ditoleh, tiada siapa di belakang. Degupan jantungnya mula laju, tangan menggenggam kuat pada pemegang motosikal. Tidak lama kemudian, motosikal terasa semakin berat, seperti ada seseorang yang menumpang di belakang. Dia cuba pecut lebih laju, tetapi bunyi ketawa perlahan, halus dan nyaring mula kedengaran di telinganya. Saat dia memberanikan diri menjeling ke cermin sekali lagi, jelas kelihatan sosok wanita berambut panjang, wajah pucat tanpa mata, sedang duduk membongkok erat di tempat duduk belakang. Rambutnya terbang melayang. Lelaki itu terus membaca ayat suci dengan suara bergetar. Anehnya, motosikal menjadi ringan kembali selepas itu. Tapi sejak malam itu, dia bersumpah tidak lagi menunggang seorang diri di Lebuh Raya Gurun pada waktu malam.